Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, kalau kalian semua mengetahui kelebihan saf yang pertama, maka kalian akan sanggup berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari nombor 2615 dan 721. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa kelebihan saf pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan berselawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Perkara ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas saf yang pertama. Riwayat Ibn Majah 999. Ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas orang yang berada di saf pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkatan kepada hamba-Nya. Imam Al-Munawi pula berpendapat bahawa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat adalah beristighfar kepada mereka yang berada di saf pertama, yang dijelaskan oleh para ulama bahawa para malaikat memohon keampunan kepada manusia dan Allah melimpahkan keampunannya. Subhanallah. Walau bagaimanapun, terdapat sebuah hadis lagi dalam riwayat Muslim nombor 440 mengenai kebaikan saf pertama dan saf terakhir bagi wanita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf orang lelaki adalah saf yang terawal dan seburuk-buruk saf orang lelaki adalah yang paling belakang, manakala sebaik-baik saf orang perempuan adalah saf yang terakhir, manakala seburuk-buruk saf orang perempuan adalah yang paling hadapan. Riwayat Muslim nombor 440. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa sebaik-baik saf wanita adalah paling belakang, kerana apabila saf wanita paling belakang bermakna mereka terhindar dari memandang orang lelaki ajnabi dan mendengar kata-kata mereka. Ini adalah seandainya wanita itu solat berjemaah bersama lelaki, tetapi apabila mereka hanya solat berjemaah sesama wanita sahaja, maka saf yang pertama adalah yang paling baik dan yang paling belakang adalah yang paling buruk mengikut pandangan para ulama. Para ulama menjelaskan buruk itu bukanlah perkara yang teruk, tetapi ianya hanyalah mengurangkan pahala sahaja. Kesimpulannya, sahabat semua, berdasarkan pandangan ulama di dalam hadis ini bahawa jika ada peluang maka solatlah di saf pertama, kerana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada mereka yang di saf pertama. Betapa ganjarannya mudah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oleh itu, sahabat semua, semoga kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan solat di saf yang pertama. Amin ya Allah.